Santai, santai, santai KDN. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM, Santai KDN terbaik. 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 Santai, santai KDN. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita bersama lagi dalam siri podcast Santai KDN di mana anda dengar dan kami bincang. Bersama lagi dengan saya seperti biasa bersama dengan anda hari ini, kita akan mengupas satu informasi yang sangat bermanfaat. Dan untuk pengetahuan penonton yang masih setia bersama dengan kami, ini adalah episod yang pertama bagi tahun 2025. Jadi, untuk hari ini bersama dengan saya, kita akan mengupas berkenaan dengan pemerkasaan program pemulihan dalam komuniti PDK dari Jabatan Penjara Malaysia. Kita bawakan tetamu kita yang istimewa pada hari ini, iaitu dipersilakan Yang Berusaha Komisioner Penjara, Puan Zainah binti Pardi, Pengarah Bahagian Perul dan Perkhidmatan Komuniti. Assalamualaikum dan selamat datang Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Anis. Terima kasih Puan kerana sudi hadir ke sesi podcast kita hari ini. Lama sebenarnya kami nantikan kedatangan Puan untuk tahun 2025 ni. Jadi Puan, berkenaan dengan apa yang saya telah sebutkan di awal pengenalan podcast kita berkenaan dengan program pemulihan dalam komuniti PDK dari Jabatan Penjara Malaysia, mungkin ada yang kurang tahu berkenaan dengan program pemulihan ini dan tidak lain juga ada yang tahu mungkin tidak mengetahui status terkini program pemulihan yang telah diperkenalkan oleh Jabatan Penjara Malaysia. Jadi mungkin boleh Puan terangkan secara ringkas apa itu sebenarnya PDK, program pemulihan dalam komuniti ini, dan objektif utama serta bagaimana PDK ini memberi impak positif kepada jabatan, masyarakat dan juga negara. Silakan Puan. Okay, terima kasih Puan Anis. Terima kasih kerana menjemput bahagian perul dan perkhidmatan komuniti untuk pagi ni kita sama-sama sharing untuk program pemulihan dalam komuniti ataupun lebih ringkasnya kami panggil PDK. Untuk makluman Puan Anis dan semua, bahawa program PDK ini telah bermula lama sebenarnya di Jabatan Penjara Malaysia. Seawal 1965 ke 70, tapi sewaktu itu kita punya Ketua Pengarah Penjara adalah Tan Sri Murad Ahmad dan kita panggil program PDK pada masa dan waktu ketika itulah program Khidmat Bakti, di mana kita punya prospek-prospek yang terlibat dalam program lebih tertumpu kepada kerja-kerja khidmat sosial yang lebih kepada kerja-kerja pembersihan masjid, membantu orang-orang menyediakan perumahan untuk kita punya masyarakat kampung. Jadi memang kita dah lama mulalah. Cumanya program ni lebih dikomersialkan lagi semenjak era bila kita mulakan program ni Orang di Perul yang kita mulai tahun 2008. Jadi start pada tu kita dah mula komersialkanlah program PDK ni dalam masyarakat, di mana pelibatan prospek dalam masyarakat kita fokuskan kepada satu of course lah untuk progres program reintegrasi kepada masyarakat, di mana persediaan diorang sebelum dibebaskan secara orang kata totalnya. Kemudian peluang kedua kepada masyarakat, pada kita punya prospek untuk memulakan kehidupan selepas tamat menjalani kehidupan dalam penjara, dan of course lah peluang pekerjaan kepada banduan-banduan prospek-prospek kita yang berada dalam komuniti. So sebenarnya untuk kategori program pemulihan dalam komuniti ini kita ada dua kategori prospek lah yang ada dalam komuniti. Yang pertamanya yang dibebaskan secara lisen. Yang dibebaskan secara lisen kita ada orang di perul.
Kita orang diperul di bawah lisen ODP. Kemudian kita ada orang bebas berlesen. Orang bebas berlesen ni adalah untuk dua kategori, untuk yang bebas tahun, bawah setahun dia punya hukuman, dan bebas dia ada lesen di bawah 3 tahun lah. Dan yang kategori yang untuk orang bebas berlesen, satu lagi lah untuk yang penghuni bebas lesen untuk sekolah Joanna lah. Jadi inilah yang dibebaskan secara lisens. Dia akan dibebaskan dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Jadi dia akan menjalani hukuman dalam komuniti lah. Dan kategori yang kedua yang saya maksudkan adalah kategori prospek. Yang kita duduk, yang kita tinggal dalam kita punya pusat integrasi penghuni, PRP. Dan RTI, Rumah Transit Industri, dan PRPP. Itu penjara yang kita kategorikan sebagai untuk penempatan ODS. So kategori ini adalah kategori yang di bawah kawalan jawatan penjara, di mana prospek-prospek akan bekerja di bawah kawalan pegawai-pegawai penjara, dan dia akan bekerja di kilang-kilang ataupun di mana tempat-tempat yang kita tentukanlah. Jadi untuk yang kategori yang di bawah prospek yang di bawah kawalan penjara ni, kita ada satu kategori yang kita panggil Pusat Perkhidmatan Koreksional, PKK. Ada yang tu memang fully penempatan ditempatkan di kilang, tapi kita declare dia sebagai kawasan penjara lah. Jadi itu yang uniknya sikit untuk yang kategori PKK ni. Sebab ditempatkan di kawasan kilang yang kita declare sebagai, DKZ-kan sebagai penjara, dan kita kawalannya pun di bawah kawalan pegawai penjara. Jadi untuk bekerja di syarikat-syarikat tersebut. Mungkin Puan boleh tambah sedikit bagaimana pula dengan statistik program pemulihan yang telah dijalankan oleh Jabatan Penjara Malaysia untuk status terkini semasa ni. Status terkini sehingga kita mula laksanakan program Smart CSI ni, Smart Corporate Internship ni mulai daripada 2016. So sekarang, hingga sekarang lah, kita ada lebih kurang 147,000 lah yang prospek-prospek kita yang telah berkhidmat, bekerja di syarikat-syarikat CSI. Berdasarkan daripada apa yang saya tahu juga, ada banyak sebenarnya, kalau kan ada 7 program-program komuniti adalah komuniti yang telah ditetapkan oleh penjara, bermulanya tak silap saya tahun 2009. Betul. Sehinggalah ke tahun 2021 dengan programnya adalah pelepasan penghuni SHG secara lesen PBL. Betul. Jadi Puan, sejauh manakah dengan program PDK dan juga CSI ni Puan lihat mampu mengganti selain mengisi kekosongan tenaga kerja yang menggunakan warga asing dengan menggunakan prospek? Okey, untuk kita tengok kita punya program dalam komuniti ni, kita mula-mula kita awalnya mungkin macam yang Puan Adis maklum tadilah. Kita ada rumah perantaraan yang pada asalnya kita tempatkan untuk bekas-bekas banduan. Tapi bila kita mulakan sistem perul dan bila sistem perul dan banduan-banduan ini tidak, prospek-prospek ini tidak tidak ada punya tempat untuk dia orang menginap lah. Lepas tu baru kita tempatkan dia orang yang baki hukuman dia orang 3 bulan ke bawah lah. Prospek-prospek yang baki 3 rumah 2009 kita mula. Kemudian kita 2010 kita start dengan kita mula dengan perintah kadir dan wajib, perintah daripada mahkamah untuk menjalani khidmat sosial di dalam komuniti, di tidak semua segi penjara. Kemudian kita mulakan dengan program reintegrasi penghuni. Yang ni penjara-penjara yang ada di dalam komuniti lah, di mana kita punya prospek-prospek yang di dalam komuniti dia akan bekerja. Dia boleh bekerja di luar bersama syarikat-syarikat CSI yang kita telah pilih dan kita telah luluskan. Sebab program CSI ni dengan syarikat-syarikat luar ni kita perlu dapat kelulusan daripada ibu pejabat penjara, dan perlu bagi kita pastikan supaya mengikut spek-spek yang kita tentukanlah untuk bekerja di syarikat-syarikat yang tersebut. Kemudian 2016 kita mulakan secara rasmilah dengan program CSI dengan syarikat Corporate Smart Intensive. Kemudian kita beralih kepada program PBSL yang tu kita panggil OBB yang saya maklumkan tadi, PBSL.
Kemudian yang the latest kita buat adalah untuk rumah transit industri. Di mana kita punya prospek-prospek letak di situ dan apabila bekerja, syarikat-syarikat akan ambil diorang untuk bekerja di inilah di kilang-kilang yang kita telah luluskan untuk bekerja. Dan untuk setakat pada tahun ini, bulan 2 2025, bagaimana pula dengan sasaran bagi corporate CSI tadi, corporate smart internship? Okey, kita punya sasaran untuk tahun ni adalah 10,000. Jadi untuk bilangan yang ada dalam satu masa dalam masyarakat lah. So kita punya pencapaian kita cuba untuk sampai target tu dalam bulan 6, insya-Allah bulan Jun 2025. Saya yakin banyak lagi sebenarnya info yang kita nak tahu dari Jabatan Penjara Malaysia. Tapi sebelum tu kita berhenti seketika dan kita berjumpa selepas ini. Santai, Okey. santai KDN. Bersiaran kita kembali dalam siri podcast Santai KDN bersama dengan kita hari ini mengupas tajuk Pemerkasaan Program Pemulihan dalam Komuniti PDK dari Jabatan Penjara Malaysia bersama dengan saya yang berusaha Komisioner Penjara Puan Zainah binti Pardi. Puan, sekali lagi kita bertemu lagi. Dan kita sambung pula sebentar sesi sebelum rehat tadi. Sebenarnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebab saya nampak menarik isu-isu yang Puan dah terangkan berkenaan dengan Jabatan Penjara Malaysia telah menyasarkan sebanyak 10,000 peluang pekerjaan kepada prospek yang menjalani PDK. Mungkin kita nak bagi pencerahan untuk penonton di luar sana, sebenarnya apa peluang sektor kerajaan yang disediakan kepada prospek-prospek ni? Okey, terima kasih Puan Anis. So sebenarnya untuk sektor-sektor yang terlibat dalam program CSI ini, dalam PDK ini adalah sektor-sektor peladangan, perkhidmatan, perindustrian, pembuatan, pembinaan dan pertanian. So peluang-peluang yang mungkin yang kita boleh teroka bersama-sama dengan sektor kerajaan ialah peluang-peluang untuk kita membuka peluang yang lebih luas di kalangan kita punya prospek-prospek ni untuk bekerja dengan kita punya sektor-sektor yang saya maklumkan tadi. Jadi di situlah peluang dengan kita mengurangkan kadar kebantuan kita kepada buruh asing dengan peluang-peluang latihan yang kita mungkin boleh teroka bersama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk keterbantungan kita dengan buruh asing. Kita mungkin kita boleh dapat bantuan daripada Jabatan Immigration di mana kerajaan akan menetapkan satu kota yang khas untuk kita punya prospek-prospek yang ada dalam komuniti lah, especially-nya untuk macam kita punya prospek yang ada dalam sektor peladangan. Kalau kita tengok sekarang ni, kita punya sektor peladangan di Kebayoran Highland memang agak luas lah dia punya peluang-peluang yang kita boleh teroka. Tapi itulah, kita mengharapkan bantuan-bantuan. Bersama-sama JPK, kita mengharapkan latihan-latihan kemahiran vocational. Contohnya dalam bidang yang mudah diteroka oleh kita punya prospek apabila dibebaskan daripada penjara ataupun tamat melalui lesen. So macam untuk lebih kurang kepada yang aktiviti kemahiran mengunting rambut, refleksologi dan kemahiran menjahit yang diorang boleh mulakan kehidupan dengan menggunakan orang kata modal yang sangat sedikit. Kalau kita nak, kalau dia nak mulakan bidang-bidang yang lain macam perniagaan, jadi dia menggunakan kemahiran yang ada, dia boleh memulakan kehidupan yang lebih selamat dengan yang kata memulakan macam gunting rambut tu, dia boleh buka daripada rumah ke rumah. Kemudian untuk yang refleksologi tu pun dia boleh buat rumah ke rumah, dan dia boleh buka juga di pasar-pasar malam yang kita ada sekarang kan. Jadi itu yang kita harapkanlah, supaya dia orang dapat ada kemahiran tersebut
Dan kita tengah mencuba untuk kita laksanakan kemahiran-kemahiran tersebut di kita punya ni lah, pusat integrasi penghuni. Kita ada 6 pusat integrasi penghuni di seluruh Malaysia. Kita ada di Sabah, kita ada 1 di Tuaran. Di Semenanjung ni kita ada 5. Kita ada di Kuala Kerai, Kelantan. Kita ada di Kuala Muda, Kedah. Kita ada di Sepang, PRP Sepang, dan kita yang satu lagi di Mantin lah. Jadi memang kita fokus kepada latihan kemahiran yang mudah banduan-banduan untuk memulakan kehidupan selepas dibebaskan, walaupun kita dapat kerja di syarikat-syarikat perkilangan yang sedia ada. Jadi itulah harapan kami dapat JPK, Jabatan Pengurusan dapat membantu kami untuk melaksanakan program-program kemahiran dalam bidang TVET lah untuk kita punya prospek-prospek yang ada di pusat reintegrasi penghuni. So pada tahun ini kita pun dah mulakan dan untuk latihan untuk latihan kemahiran yang berbawah sijil TVET ni. Jadi mungkin insya-Allah kita akan mula laksanakan dalam bulan Mei tahun ni lah di 6 buah kita punya PRP yang kita rancang pada tahun ini. Kita target tahun ni satu PRP untuk 3 bidang tu, satu PRP 30. Bermakna kalau kita ada 6 PRP, kita ada lebih kurang 180 orang akan ada kemahiran dalam bidang tersebut. Itulah cumanya memang kami amat mengharapkanlah bantuan daripada Jabatan Kerajaan untuk yang aktiviti kemahiran TVET tersebut. Berkenaan dengan syarikat-syarikat yang Puan sentuh pada awal perbincangan tadi yang berdaftar mendapat kelulusan, mungkin penonton kita nak tahu sebenarnya apa syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah untuk CSI ni. Okey. Terima kasih Puan. Jadi untuk yang syarikat-syarikat yang berdaftar dengan kami ni, seawalnya kita mula dengan syarikat ni Frekra di Pahang. Kita mulakan di Sungai Batu dan Payalaman. Jadi pada masa dan ketika itu kita hantar 15 orang prospek kita untuk bekerja di Frekra. Kemudian lanjutan daripada Frekra tu sekarang ni kita dah melebarkan kita punya sayap lah. Kita dah pergi ke syarikat Gatri, SD Gatri yang dahulu kita lebih terkenal dengan Saim Dabi Malaysia. Kemudian kita ada MRCB. Sekarang MRCB ni kita fokus kepada kita punya prospek yang berada di rumah transit industri dah. Kita ada di Sungai Buloh, MRCB. Setakat ni hari ni kita ada lebih kurang dalam 30 orang lah yang berkhidmat di MRCB. Kemudian kita ada di Gelitek Sungai Petani. Yang Gelitek Sungai Petani ni lebih kepada kilang. Kilang yang kita declare dia sebagai penginapan ni sebagai declare sebagai penjara. So kita ada 2 kategori, satu di Gelitek Sungai Petani dan satu lagi di RY Perabot di Keluang. Jadi di sini kita punya penghuni yang banduan yang dikawal selia kita punya prospek yang dikawal selia oleh kita punya pegawai penjara ada lebih kurang dalam mencecah kepada 500 orang lah untuk 2 buah syarikat ni. Dia orang bekerja macam biasalah. Dia orang akan bekerja ikut shift. Jadi dia akan balik dan penginapan pun di syarikat di syarikat yang berkenaan disediakan oleh syarikat. Kemudian kita ada juga di Rekron Malaysia di Negeri Sembilan. Kemudian kita ada juga di Ladang Boh, Kementerian Highland. Itu lebih kita fokus sekarang kita telah implement untuk kita hantar kita punya penghuni bebas lesan yang berada Joanna untuk bekerja di sana lah. Dan yang selebihnya adalah syarikat-syarikat yang macam syarikat Kawas. Tapi dia berdaftar dengan kita punya ni lah, dengan Jabatan Penjara Malaysia. Dan mereka-mereka yang bekerja di sini adalah dilindungi oleh insurans SOSU di bawah PKSU. Jadi semua yang bekerja di sini dia akan dapat gaji yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang dulu kita dapat 1,500 dan sekarang 1,700. Penginapan kita disediakan oleh syarikat. Dan potongan KWSP pun kita akan buat potongan. Termasuk dengan potongan KWSP lah. Itulah kelebihannya yang diorang ni bekerja di mana dengan pendapatan yang diorang terima. So melalui gaji yang ditetapkan oleh kerajaan, so dia boleh memulakan kehidupan yang lebih selesa apabila dia tamat menjadi hukuman di dalam penjara nanti.
Kalau dari segi faedah kepada majikan pula, bagaimana pula dengan program CSI ini? Okey, untuk yang faedah kepada majikan, kalau kita tengok kerajaan telah memberi pengiktirafan untuk untuk pengecualian income tax RM4,000 seorang untuk satu pengecualian income tax. So kalau dia boleh ambil 10 orang, of course lah boleh dapat RM40,000 pengecualian daripada income tax. Kemudian kita dapat juga perkeso, bawah perkeso, kita bawa yang perkeso yang bawah 3.0. So dalam tempoh 3 bulan, majikan akan diberi insentif sebanyak RM600 per prospek yang bekerja dengan mereka lah, selama 3 bulan. Kalau yang tahun lepas, dia punya insentif tu lebih tinggi sikit lah. Banyak sebenarnya peluang pekerjaan kepada prospek-prospek yang mengikuti program PDK yang dianjurkan oleh Jabatan Penjara Malaysia ni. Puan, untuk bagaimana pula dengan kadar pengulangan jenayah residivis, tak silap saya, dapat diturunkan melalui prospek-prospek ni yang menjalani program PDK ni? So kalau kita tengok kadar residivis yang dalam PDK, kita punya statistik adalah 0.24 lah. Jadi untuk yang compare dengan yang dibebaskan dari penjara 17.6%. Memang dengan adanya peluang-peluang pekerjaan dan apabila dibebaskan, ada segelintir daripada kita punya prospek-prospek itu terus bekerja. Jadi dia ada untuk dia relapse semula untuk mengurangkan kadar pekerjaan itu, dia memang kurang daripada 1%. Jadi itulah yang kami harapkan supaya kita punya syarikat-syarikat, masyarakat di luar sana dan ahli keluarga terus turut sama membantu kita punya prospek-prospek yang ada dalam komuniti untuk memula kehidupan yang lebih selesa dan lebih produktif. Itu yang kami harapkan. Betul. Sokongan kepada Jabatan Penjara Malaysia juga amat dialu-alukan kepada semua penonton yang mendengar. Teruslah menyokong Jabatan Penjara Malaysia dengan mengikuti perkembangan berkenaan dengan program pemulihan dalam komuniti dari Jabatan Penjara Malaysia. Dan bagaimana pula Puan perancangan masa depan untuk menangani selain memperkasa isu kesesakan fasiliti di penjara negara kita ni? Itulah macam yang kita maklumkan. Jadi untuk yang isu kesesakan dalam penjara ni, kita punya kadar kesesakan dalam penjara adalah sekarang mencecah kepada 8.5%. Jadi itulah bila ada komuniti, bila kita punya prospek-prospek bersama-sama dengan komuniti, jadi kita akan mengurangkan kita punya penginapan. Orang kata penginapan kita di dalam penjara dan dia akan duduk dalam masyarakat. So macam saya maklumkan tadi, bila dalam masyarakat kita ada dua kategori penempatan yang kita kita tetapkan. Satu disediakan oleh syarikat yang memberi peluang untuk dia orang bekerja, dan satu lagi adalah keluarga. Jadi yang itu saya maklumkan tadi, sokongan daripada syarikat, semua syarikat-syarikat di luar sana dan keluarga. Sebenarnya apabila dia duduk dengan keluarga, tak ada masalah. Dia boleh bekerja daripada rumah terus ke syarikat yang telah kita tetapkan. Kebanyakan yang kita tetapkan, macam untuk kategori ODP dan OBB, syarikat akan sediakan penginapan yang selesa, yang sesuai untuk dia orang, dan penginapan ini pula akan dibuat lawatan pemantauan oleh pihak JTK, Jabatan Tenaga Kerja Malaysia. Jadi secara tak langsung dia akan mengurangkan kita punya kapasiti. Sebelum kita laksanakan PDK, kita punya kesesakan adalah lebih kurang dalam mencecah kepada 20% lah. Jadi sekarang dah pengurangan at least dapat membantu Jabatan Penjara dari segi pengurangan kesesakan, di mana dengan penerimaan daripada keluarga dan syarikat-syarikat yang berkaitan. Sokongan sekali lagi nak ditekankan di sini, perlu dan pentingnya sokongan daripada syarikat dan juga keluarga untuk membantu perkembangan kerjaya bagi prospek-prospek yang mengikuti PDK Jabatan Penjara Malaysia ni. Dan mungkin Puan, masa semakin mencemburui kita, rasa macam tak cukup lagi sebenarnya kita nak kupas berkenaan dengan program pemulihan komuniti di penjara ni. Mungkin harapan Jabatan Penjara sendiri dalam memastikan PDK ataupun program-program lain, inisiatif lain dapat menjadikan prospek ni lebih berilmu dan lebih mempunyai keyakinan apabila mereka sudah pun selesai menjalani hukuman untuk berkecimpung di kerjaya di luar realiti macam tu.
Okey, terima kasih Puan. Jadi untuk yang harapan Jabatan Penjara lah. Jadi pertamanya kita kena completekan kita punya skill untuk kompetensi kaki tangan kita. So daripada masa ke semasa kita berharaplah kita akan dapat sokongan daripada Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun swasta dapat membantu kita punya pegawai-pegawai penjara yang bekerja dalam komuniti. Sekarang ni yang di bawah pengawasan pengarah penjara negeri, dan kita panggil pegawai daerah, pegawai perul daerah PPD. So dia dapat meningkatkan kompetensi especially dalam bidang psikologi dan kerja sosial lah. Jadi itu yang kita harapkan. Sekarang kita telah ada kerjasama dengan Universiti Utara Malaysia untuk kita laksanakan program tersebut, dan kami amat mengharapkanlah kalau boleh kita perluaskan kepada IPTA yang awam yang lain supaya kompetensi kaki tangan ni dapat dipertingkatkan, especially dalam bidang psikologi dan kerja sosial. Sebenarnya yang untuk bidang psikologi amat perlu diperlukan oleh kita punya kaki tangan lah. Dan yang kedua harapan kami adalah untuk macam yang saya maklumkan tadi, latihan kepada kita punya kompetensi, kepada kita punya prospek-prospek yang ada dalam komuniti, terutamanya dalam bidang-bidang yang berkaitan, yang memudahkan mereka untuk memulakan kehidupan dengan boleh memulakan kehidupan sendiri, tak perlu bekerja dengan syarikat. Contohnya tadi adalah untuk gunting rambut, refleksologi, kemahiran menjahit, yang kita mungkin dapat pertingkatkan lagi peluang tu kepada kita punya prospek-prospek. Dan dari semasa ke semasa jumlah diorang yang ni dapat kita pertingkatkan lah, supaya diorang bila diorang keluar, diorang dapat memulakan kehidupan yang lebih baik, dan diorang ada sesuatu yang untuk diorang jadikan sebagai punca pendapatan supaya tidak terjebak semula dalam perkara-perkara yang menyalahi undang-undang negara Malaysia. Terima kasih Puan untuk perkongsian sebentar tadi. Mungkin ada sedikit yang Puan nak tambah. Sekiranya penonton nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Jabatan Penjara Malaysia ataupun inisiatif-inisiatif dari Jabatan Malaysia, mungkin Puan boleh mempromosikan Jabatan Penjara Malaysia kepada penonton. Okey, terima kasih Puan. Okey, untuk yang program PDK ni sebenarnya kita dah lama mula. Tapi dia punya orang kata dia punya penyebaran secara komersial tu masih dalam peringkat yang kita agak out di peringkat permulaan. Jadi dalam masa yang ini saya mohonlah kerjasama daripada syarikat-syarikat yang sedia ada di luar sana dan yang ingin berkolaborasi dengan Jabatan Penjara, so dia boleh menghubungi kita punya pegawai PPD di peringkat lapangan kita di semua negeri. Kita ada 13 buah negeri di Malaysia, 13 termasuk 14 lah, sebab kita punya pejabat pengarah negeri ni kita ada 13. Wilayah persekutuan kita ada di bawah Selangor. Jadi kita ada 13 buah negeri dan kita ada 52 buah PPD di seluruh Malaysia yang boleh syarikat hubungi, dan kami mengharapkan supaya diorang dapat menghubungi PPD untuk mengetahui dengan lebih lanjut berhubung dengan apa dia program PDK dan apa dia insentif yang kerajaan boleh beri pada mereka sekiranya dia terlibat dengan program CSI di Jabatan Penjara Malaysia. Pada syarikat-syarikat yang syarikat-syarikat besar yang macam SD Gatri, Kilang-Kilang, kami mengharapkan supaya kapasiti ini dapat ditambah daripada semasa ke semasa, dan isu latihan pada kaki tangan mungkin kita boleh buat perbincangan untuk supaya memenuhi kehendak apa yang pihak syarikat kehendaki. Dari awal dia berada dalam penjara, dalam fasilitis, dan dalam komuniti dia terus bekerja dengan syarikat. Itulah harapan kami, supaya program CSI ini dapat diperluaskan dan syarikat-syarikat boleh menghubungi pegawai perul daerah kami. Ada 52 buah pegawai 52 buah PPD yang ada di satu Malaysia ni. Itu saja Puan. Terima kasih. Terima kasih Puan, dan kepada penonton di luar sana, teruskan menyokong inisiatif-inisiatif yang telah diusahakan oleh pihak kerajaan demi kemaslahatan masyarakat dan juga negara. Dan jangan lupa untuk teruskan menonton siri podcast Santai KDN. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada yang berusaha, Puan Zainah binti Pardi, Pengarah Bahagian Perul dan Perkhidmatan Komuniti Jabatan Penjara Malaysia. Jumpa anda di episod akan datang.